Okey, ini adalah bahagian 6 dan bahagian terakhir bagi bab 9 tingkatan 2, iaitu penukaran unit. Okey, pecutan boleh dinyatakan dalam unit ukuran yang berbeza. Okey, ia juga boleh ditukar dari satu unit ukuran kepada satu unit ukuran yang lain. Sebagai contoh, katakan sesebuah kenderaan itu bergerak pada laju 60 kilometer sejam. Jadi sekarang saya nak tukarnya kepada meter sesaat, right? Jadi unit ukuran jarak telah perlu ditukar kepada meter dan unit ukuran masa perlu ditukar kepada saat. Jadi kita perlu tahu bagaimana nak tukar unit ukuran itu. Right? Okey. Yang ini kalau masih ingat tingkatan 4, tingkatan 1 bab 4. Bila kita belajar nisbah kadar dan kadaran, di situ kita sudah belajar bagaimana cara untuk menukar unit ukuran bagi sesuatu kadaran atau kadar, right? Okey, di sini ada satu contoh. Contohnya adalah tukarkan 420 meter per minit kepada unit kilometer per minit per minit. Alright? Jadi, apa yang kita perlu ambil perhatian ialah masa, unit ukuran masa tak perlu ditukar. Apa yang perlu ditukar ialah unit ukuran jarak dari meter kepada kilometer. Jadi yang itu kita perlu tahu apakah kadar penukarannya. Jadi dari meter ke kilometer ialah kita perlu bahagi dengan 1,000. Okey, jadi 420 meter minit dan di sini bahagi minit adalah kerana apa? Kerana ia adalah 420, kerana ini pecutan kan. So pecutan kita 420 meter per minit. Faham? Sebab yang ini ialah mengukur laju. Right? Laju ialah jarak over masa kan. That is why the formula is like that. Right? So 420 meter. Jadi yang ini kalau kita tulis dalam bentuk pecahan sebab lebih jelas untuk kita lihat ialah 420 unit darab 1 meter. Jadi ada 420 meter lah. Bagi dengan minit. Darab dengan 1 per minit. Ya, darab dengan 1 per minit. Kerana yang ini saya telah songsangkan. Yang ini sebenarnya adalah minit per 1. Jadi kita tukarkan sebab ia adalah pecahan. Kita tukar kepada darab dan songsangkan pecahan yang kedua. Okey, saya rasa saya anggap murid-murid tahu semua ni berkenaan dengan hukum pecahan. Okey. Kalau tidak pun ada video-video yang saya telah rakamkan dalam channel TikTok Cikgu berkenaan dengan pecahan. Boleh juga tonton dan refresh your memory. Okey, jadi kita sekarang apa yang kita perlu buat ialah selesaikan ini dengan mempermudahkan. Jadi 420 darab meter tu saya dah tukar kepada kilometer dengan membahaginya kepada 1000. Jadi darab 1 per 1000. Kemudian saya dapat 0.42 kilometer per minit kuasa 2 atau per minit sama dengan kalau nak tulis dalam bentuk ni pun boleh. Okey, atau bentuk ni pun boleh. Right? So ini adalah cara penukaran unit. Okey, selepas ini cikgu akan bincang beberapa soalan berkenaan bab ini, right? Saya akan pilih beberapa soalan dan daripada soalan itu kita akan cuba nilaikan semua pengetahuan kita berkenaan dengan bab ini. Alright?